Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam anak Malaysia. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Panel Hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru yang dihormati, rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Kalau roboh kota Melaka, papan Jawa saya dirikan. Kalau sungguh bagai dikata, badan nyawa saya serahkan. Pantun warisan ini mengajar kita bahawa mempertahankan sebuah negara memerlukan pengorbanan. Namun, pada hari ini, cabaran mempertahankan sebuah negara bukan lagi dengan mengangkat senjata. Sebaliknya, kita sedang berdepan dengan pemikiran perang berita palsu, perang kata-kata kebencian, perang buli cyber. Ironinya, semakin canggih teknologi di tangan, semakin rapuh adab dalam tindakan. Semakin pantas jadi menaik, semakin perlahan hati menilai. Lalu, saya bertanya, apakah benteng yang masih mampu menyatukan jutaan rakyat Malaysia yang berbeza bangsa, agama dan budaya? Jawapannya hanya satu, rukun negara. Bukan sekadar lafaz ketika perhimpunan, bukan sekadar tulisan yang terpampang di dinding sekolah, tetapi sebuah janji, sebuah pegangan dan sebuah kompas yang memimpin rakyat Malaysia menuju perpaduan. Hari ini saya hormati sekalian, bayangkan Malaysia sebagai sebuah rumah yang indah. Rumah itu tidak akan kukuh tanpa tapak. Rumah itu tidak akan teguh tanpa tiang. Rumah itu tidak akan sempurna tanpa bumbu. Begitu jugalah rukun negara. Paradigma pertama, kepercayaan kepada Tuhan tanpa perpaduan negara. Tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi rumah binasa. Tegak bangsa kerana budi, runtuh budi runtuhlah bangsa. Prinsip pertama rukun negara ialah kepercayaan kepada Tuhan. Walaupun rakyat Malaysia berbeza agama dan kepercayaan, semua agama mengajar nilai yang sama. Berbuat baik, bercakap benar, saling menghormati, saling membantu sesama insan. Dalam dunia digital hari ini, nilai inilah yang menjadi benteng daripada fitnah, buli cyber dan ucapan kebencian. Apabila hati dipenuhi kasih sayang, tangan tidak akan menyakiti. Apabila hati dipenuhi kejujuran, lidah tidak akan memfitnah. Apabila hati dipenuhi keimanan, masyarakat akan hidup dalam keamanan. Jelaslah bahawa kepercayaan kepada Tuhan ialah tapak yang mengukuhkan rumah perpaduan Malaysia. Paradigma kedua, kesetiaan kepada raja dan negara, tiang kemakmuran bangsa. Burung merpati terbang sekawan, hinggap sebentar di pohon jati. Tiang kepada raja dan tawan, negara aman, rakyat harmoni. Hadirin sekalian, rumah yang kukuh memerlukan tiang yang tegak. Begitu jugalah dengan negara. Tiangnya ialah kesetiaan bukan sekadar berdiri tegak ketika lagu negaraku berkumandang. Kesetiaan juga bermaksud mematuhi undang-undang, menghormati guru, menjaga kebersihan sekolah, belajar bersungguh-sungguh, menghargai jalur gemilang. Malaysia kini melangkah jauh dalam bidang teknologi digital, inovasi, kecerdasan buatan. Namun, kemajuan itu tidak akan bermakna jika rakyat hilang semangat cintakan negara. Ingatlah, anak-anak hari ini ialah jurutera, doktor, guru, sains dan pemimpin negara pada masa hadapan. Jika hari ini kita setia pada negara, suatu hari nanti negara pula akan berbangga dengan kita. Paradigma ketiga, kesopanan dan kesusilaan, hubung keharmonian negara. Hadirin yang saya muliakan, rumah tanpa bumbung tidak mampu melindungi penghuninya. Begitu juga negara tanpa adab. Prinsip kesopanan dan kesusilaan mengajar kita bahawa budi bahasa ialah lambang kemuliaan bangsa. Hari ini, ramai yang bijak menggunakan telefon pintar. Namun, belum tentu mereka menjaga tutur kata. Satu komen yang baik mampu menyatukan persahabatan. Tetapi, satu komen yang kasar mampu memutuskan persaudaraan. Pepatah Melayu mengingatkan kita, kerana mulut tantan binasa, kerana mulut badan binasa. Oleh itu, marilah kita menjadikan generasi yang menggunakan media sosial dengan penuh berhemah. Bercakap dengan sopan, menghormati perbezaan, mengangkat nilai budi bahasa, kerana apabila dijunjung, perpaduan akan disanjung. Sidang Dewan yang saya muliakan, kini jelaslah bahawa rukun negara bukan sekadar 5 prinsip untuk dihafal. Kepercayaan kepada Tuhan ialah tapaknya,
Kesetaraan kepada raja dan negara ialah tiangnya, kesopanan dan kesusilaan menjadi bumbungnya. Apabila tapaknya kukuh, tiangnya teguh, bumbungnya utuh, maka berdirilah sebuah rumah yang indah bernama Malaysia. Rumah yang melindungi Melayu, rumah yang Cina, rumah yang memayungi India, rumah yang meraihkan Sabah dan Sarawak. Rumah yang menyatukan kita semua sebagai anak Malaysia. Marilah kita membuktikan bahawa rukun negara bukan sekadar di bibir, tetapi hidup dalam fikiran, subur dalam hati, terpancar dalam tindakan. Kerana perpaduan bukan warisan yang boleh dipinjam, tetapi amanah yang wajib kita pertahankan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.